bahan terlarang terbagi kepada 3. yang pertama apa? Tembakau. Tembakau. Alkohol. Darah. Tembakau tu apa? Daun. Dekat rokok. Daun dekat rokok. Okey, nama bahan daun yang digunakan untuk rokok. Jadi rokok ni elok ke tak sebenarnya? Tapi ayah saya selalu rokok. Ayah awak selalu rokok? Ayah saya pula sebab ayah saya macam dah terbiasa. Sama. Balik cakap macam ni dengan ayah awak. Ayah, Cikgu Khairul cakap tak elok tau isap rokok. Saya dengar tapi dia kata dah terbiasa dari dulu. Apa? Marah garang. Maksud dia kata, apa ni tak payahlah. Dia marah awak pula? Alah, kesian dia. Tak dengar tak apalah, bawa-bawa muka sedih je. Cakap ayah, saya bau asap ni. Nanti saya boleh kena kanser paru-paru. Saya tak isap rokok. Bagus! Macam cikgu pun tak isap rokok. Nak nyanyi satu lagu ambil gitar cikgu. Lagu apa tadi? Lagu apa? Original Sabahan. Sabah. Reti cakap Sabah. Siapa Reti cakap Sabah? Nanti oh. Ain Sabah kah? Aku Sabah tu aku. Aku Sabah itu dekat Kundasang. Aku Sabah Kundasang tu. Oh, doi sayang.